Ini rasanya antara 1970 ke 1980. Cerita orang lah kan. Kat Ipoh sendiri kawasan Cina. Sana ada mi wonton apa semua yang orang Cina makan. Orang Melayu pun teringin juga nak makan, tapi status halal tu tak ni. 1990 parent yang bawa dulu menu-menu ni lah. Sebab mi kicap pun sendiri memang datang dari Perak. Family semua memang asal daripada sana. Once dah bijah ke KL, mak lah bawa pergi sana niaga dekat Gombak. Daripada situ, ayah lah waktu tu dia cukup suka makan mi kicap. So automatically opah kita orang. Try error resepi tu dapat kena yang ayah suka. Nak opah turunkan kat mak saya. Daripada mak saya pula resepi tu turun kat isteri saya. Ini adalah menu mi kicap wonton Ipoh berserta dengan smoked duck. Jadi mi kicap kami ini adalah signature kami yang datang dengan kicap kami sendiri dan juga rempah yang kami buat sendiri. Mi kari Ipoh ni mostly pelanggan-pelanggan Chinese lah. Cuma mi kari ni yang ini datangnya sekali dengan ayam crispy. Yong tau fu, kelainan kami datangnya dekat sos. Tempoyak sini memang datang daripada Perak juga. Dia punya tempoyak manis berbanding biasa. Ini adalah nasi lemak ayam pandan. Side yang kami ada antaranya adalah dimsum, dumpling. Dalam dia penuh isi. Mantau datang daripada dua flavor lah. Satu buttermilk, lagi satu pandan sangkaya. Ni 3 layer coffee. Di dalam soda herb di mana kami campurkan lemon, lychee, soda serta dengan serai. Waktu operasi kami Isnin sampai Khamis 12 sampai 10 malam, Jumaat sampai Ahad 10 pagi 10 malam.